daripada duit raya mereka terbuang membeli perkara yang tidak berfaedah. Boleh ke buka akaun emas untuk anak-anak? Jawapannya boleh tuan-puan. Di syarikat Public Gold, tuan-puan boleh menabung emas untuk anak-anak tuan-puan yang berusia walaupun 1 tahun. Tuan-puan boleh buka akaun emas Gap Junior. Di Public Gold ada kaedah menabung dalam akaun emas Gap Junior untuk anak tuan-puan yang berumur bawah 18 tahun. Ini memberi peluang kepada tuan-puan untuk menabung emas, aset emas untuk anak-anak untuk dana pendidikan mereka. Daripada duit raya mereka terbuang membeli perkara yang tidak berfaedah, lebih baik tuan-puan menabung emas untuk anak-anak tuan-puan. Sebab kalau tengok daripada sejarah, kenaikan harga emas sejarah 20 tahun ke belakang, emas secara purata memberi pulangan sekitar 10% setahun. Tetapi tahun lepas saja, emas dah naik melebihi 25%. Tak boleh berlanjut pasti pada emas, saya ada pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Kalau tuan-puan berhasrat untuk jadikan simpanan anak untuk dana pendidikan mereka, maka instrumen emas begini adalah salah satu instrumen pelaburan yang sesuai untuk pelaburan jangka masa panjang.